Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat soalan ni. Kita akan membaca soalan. Darjah 2 menunjukkan garis lurus AB yang bersilang dengan garis lurus CD di titik C. Diberi bawah titik C membahagi garis AB, iaitu 1, 2. AB yang mana ni? AB. Lepas tu 1, 2 dia kata sini 1, sini 2. Okey, so maksudnya kita tengok soalan A. Cari persamaan lokus. Persamaan lokus, ingat kita kena guna rumus apa tu nama dia? Rumus jarak. Rumus jarak tu macam mana? Rumus jarak tu yang kita belajar matematik tu macam X2 tolak X1. Lepas tu tambah ni kuasa 2, lepas tu tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Macam tu. Lepas tu dia kata titik persamaan lokus, titik yang sentiasa bergerak dengan keadaan jaraknya ialah dari titik D. Maksudnya satu titik ni korang tak kisahlah. Contoh korang ambil S lah, titik S. Lepas tu keadaan jaraknya tu S lah kan. Lepas tu dari titik D, maksudnya SD ni contoh je. SD sama dengan 4. Dia tulis kat sini sentiasa 4 unit, maksudnya ambil. Lepas tu kita buatlah dia kata titik D kan. Titik D kan kita dah tahu dia punya XY dia 5, 7. So kita ganti je lah macam tu. Macam guna formula tu. Ini formula yang ni guna. Lepas tu buat. Okay, so X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2. Lepas tu samakan dengan 4. Ini tak payah tak sampai habis. Astaghfirullahaladzim. Jangan begitu dong. Ini sama dengan 4. Okey. Lepas tu ini kuasa 2 tau. Lepas tu kembang korang akan dapat persamaan lokus dia. Korang akan dapat X kuasa 2 tambah Y. Saya terlupa satu step. Okey, so ini kan punca. Bawa sana jadi 4 kuasa 2. Maksudnya 4 kuasa 2 adalah 16. So yang lain tu korang buat lah. Macam kembang-kembang yang X tolak 5, X tolak 5, Y tolak 7, Y tolak 7 kan. Lepas tu korang akan dapat last sekali X tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tolak 14Y tambah 58 sama dengan 0. Okey. Lepas tu tengok soalan B pula. Okey, soalan B ni dia kata tentukan sama ada lokus tersebut lalu titik C atau tidak. Okey, kalau yang ni kita kena guna rumus tembereng garis. Tembereng garis. Tembereng garis tu macam mana? Tembereng garis tu macam ini kan XY. Macam mula-mula kita buat X dulu. NX tambah MX per N tambah M. Lepas tu Y pula NY tambah MY bagi N tambah M. Macam tu. Okey, lepas tu dia kata selari atau tidak kan. Melalui atau tidak. So kita kena guna yang 1, 2 tadi. Yang nisbah 1, 2 tu. So maksudnya yang ni kita tarik 1 ni kita tarik ke sini. Ya Allah, kenapa dia tak ada tu? 1 ni kita tarik ke sini. Yang ni koordinat dia berapa ni? 90. Ni koordinat dia 06 yang kat sini. Lepas tu kita tarik. Lepas tu yang ni pun kita tarik ke sini. So macam mana? Kita kena buat lah macam kecil sikit lah. Apa tu? So macam mana? So kita kena buat 2 darabkan dengan 1 dulu salah. 1 ni darabkan dengan
9. Tambah pula 2 darab dengan kosong. Kita buat X dulu. X dulu. So, X tu 1. Ni apa ni? 1 darab 9. Ni X tau. 1 darab 9 tambah 2 darab kosong. Lepas tu bawah dia mesti 1 tambah 2. Sebab kita ambil yang ikut formula yang ni. Macam tu. Lepas tu kita akan dapat X dia adalah, ialah 3. Okey, lepas tu Y pula. Kita tengok pula Y. Okey, saya buat Y warna biru lah. Okey, Y ni. Okey, Y ialah 1 darab kosong tambah 2 darab 6. Okey. So, maksudnya Y ni adalah sama dengan 1 darab kosong tambah 2 darab 6. Bahagi macam tadi, 1 tambah 2. So, Y dapat 4. Lepas tu, dia punya koordinat C ni, koordinat titik C ni kat sini kan, maksudnya. So, koordinat titik C ialah 3, 4. Okey. Lepas tu, kita kena gantikan yang 3, 4 ni. XY ni kita ganti dekat sini yang kita dapat tadi yang ni. Macam mana? X dia 3. Gantikanlah. Kenapa dia tak ada ni? Asyik-asyik macam tu. Penat sebenarnya tapi tak apalah. Tambah 4 kuasa 2 tolak 10 darab 3. Tolak 14 darab 4 tambah 58. Ni 58 tau. Macam mana 58 macam tu? Bukan sama dengan kosong tau. Korang tekan-tekan dapat, korang akan dapat negatif 3. So, negatif 3 ni tidak sama dengan kosong. Maksudnya, dia lokus tidak melalui titik C. So, dia tidak melalui titik C sebab dia bukan sama dengan kosong. Macam tu. Dia apa tu nak cakap? Lokus tidak melalui titik C. Tidak lalu melalui titik C. Kerana negatif 3 sama, tidak sama dengan kosong. Negatif 3 tidak sama dengan kosong. Tu je lah. Sebab kalau sama dengan kosong, dia boleh melalui. Okey, tu je.